Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat semua, seperti biasa, tidak lupa saya selalu doakan anda semua, semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari berbagai macam musibah dan bencana, dimurahkan rezekinya, dan selalu diberi kesihatan zahir dan batin. Namun sebelum itu, dengan kerendahan hati saya meminta anda semua terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, juga menyalakan tombol locengnya supaya channel ini akan terus berkembang dan memberi banyak manfaat kepada manusia di dunia ini dan juga di akhirat, insya-Allah. Malaikat adalah makhluk yang tidak dapat dilihat oleh bangsa jin dan manusia. Malaikat sangat banyak bilangannya, lebih banyak daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Nisbah bilangan malaikat, jin dan juga manusia adalah 90 nisbah 9 nisbah 1. Golongan malaikat adalah makhluk yang dijadikan daripada cahaya. Malaikat-malaikat semua dipimpin oleh 10 ketua malaikat, dan di antara 10 malaikat itu ada satu malaikat yang dilantik menjadi ketua kepada keseluruhan malaikat. Malaikat Jibril alaihi salam adalah ketua kepada 10 malaikat yang disebut tadi. Nama-nama malaikat yang terdiri daripada 10 adalah Malaikat Jibril pun. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Malaikat Mikail pula bertugas menyampaikan dan membawa rezeki yang ditentukan daripada Allah kepada seluruh makhluk daripada bangsa jin dan juga bangsa manusia, termasuk haiwan dan lain-lain. Malaikat Israfil ditugaskan meniup sangkakala apabila diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat dan di hari dibangkitkan semua makhluk di akhirat nanti. Malaikat Israel juga disebut dengan nama malaikat maut di dalam Al-Quran. Bertugas mencabut nyawa semua makhluk daripada kalangan malaikat, kalangan jin dan juga kalangan manusia. Akhir sekali, nyawa malaikat Israel akan dicabut mati seperti mana makhluk yang lain apabila sampai masanya yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah menghendaki semua berada dalam keadaan mati, tidak bernyawa. Malaikat Munkar menyoal mayat di dalam kubur. Begitu juga malaikat Nakir menyoal mayat di dalam kubur. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amalan baik manusia dan juga jin. Malaikat Atid bertugas mencatat segala perlakuan buruk manusia dan juga jin. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka dan menyambut ahli neraka. Malaikat Malik tidak pernah senyum sejak dijadikan. Malaikat Ridwan
menjaga pintu syurga dan menyambut ahli-ahli syurga yang akan masuk ke dalam syurga. Dengan bermulanya Rasulullah adalah makhluk yang pertama akan memasuki syurga. Golongan jin dijadikan daripada api, dipecahkan kepada dua golongan. Golongan jin akan dihisab di mahsyar nanti, yang baik akan masuk ke dalam syurga dan yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Golongan syaitan, semuanya makhluk ini dimasukkan terus ke dalam neraka kekal selamanya di dalamnya. Golongan syaitan akan terus dicampak ke dalam neraka tanpa dihisab. Golongan manusia pula dijadikan asal daripada tanah yang berbagai jenis, diadun dan diolah menjadi bentuk manusia yang pertama, seorang lelaki yang diberi nama Adam alaihi salam. Makhluk manusia yang kedua dijadikan daripada tulang rusuk manusia pertama, menjadi seorang perempuan yang diberikan dengan nama Hawa. Mereka tinggal di dalam syurga sehingga melakukan kesilapan dan diturunkan ke alam dunia. Daripada dua orang inilah makhluk manusia terus berkembang menjadi sangat banyak sehingga sekarang. Dua orang pemerintah Islam yang diangkat darjat menjadi pemimpin yang memerintah dunia dari timur sampai ke barat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kedua Nabi Zulkarnain yang telah membina tembok yang memisahkan manusia dengan makhluk Yajud dan juga Majud. Dua orang pemerintah kafir diberi kerajaan sementara dan dimusnahkan kerajaan mereka dan mereka mati di dalam kehinaan. Pemerintah kafir yang pertama adalah Namrud, seorang raja yang sangat zalim. Dan pemerintah yang kedua difahamkan oleh alim ulama dengan nama Bukhtanasar, pemerintah kafir. Di alam dunia, semua rasul-rasul dan nabi-nabi sudah pun melalui dengan berbagai jenis ujian yang akan menjadi panduan kepada kehidupan manusia selepas daripada mereka, dan diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Di dalam masa kita diuji, kita akan merasai sangat lemah, hilang semangat, tidak terdaya, dan ada ketika kita merasa sangat berputus asa dan tertekan mengharungi masalah-masalah yang singgah di dalam kehidupan yang kita tidak pernah sangka dan jangka sebelum ini, tetapi hadir untuk bersama kita dalam satu tempoh yang kita tidak tahu bila masalah itu akan pergi tinggalkan kita. Marilah kita beramal dengan ayat surah At-Taubat ayat 128 dan 129. Dengan beramal ayat tersebut supaya akan pulih semula semangat kita yang sudah hilang dan membangkitkan suatu kekuatan yang baru
dengan doa kita menjadi lebih kuat daripada sebelum kita diuji. Pertama, jika dia seorang yang lemah, maka akan menjadi kuat. Kedua, jika dia seorang yang hina, maka akan menjadi seorang yang mulia. Ketiga, jika dia seorang yang kalah, maka akan segera mendapat pertolongan. Keempat, jika dia seorang yang berkesempitan, maka akan mendapat kelapangan. Kelima, jika dia seorang yang berhutang, maka akan segera dapat membayar semua hutang-hutangnya. Keenam, jika dia seorang yang berada di dalam kesusahan, maka akan segera dihilangkan kesusahan. Ketujuh, jika dia seorang yang sulit di dalam kehidupan, maka akan segera mendapat kelapangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini dibaca 7 kali setiap kali selesai solat fardu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, beramal dengan ayat ini akan mengambil masa dan tempoh kerana kita sedang membina kekuatan yang baru supaya dapat selesaikan masalah yang hadir sebelum ini. Seperti yang saya pernah katakan, untuk menjadi amalan yang kekal dan perlu kita beramal dalam tempoh 40 hari ditambah 40 hari kedua ditambah 40 hari ketiga, dan jumlah semua hari untuk mendapat kekuatan adalah sebanyak 120 hari. Inilah pengorbanan yang kita perlu lakukan supaya kekuatan itu kekal dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri bila beramal dengan yakin dan bersungguh-sungguh mengikut masa dan waktu yang ditetapkan dan ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengikut masa kita yang kebiasaannya semua perkara yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mahu segera mendapat hasilnya. Yang perlu kita buat adalah beramal ayat-ayat tersebut dengan bersungguh-sungguh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak menginginkan kebaikan kepada kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Ayat 128. Kemudian, jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang ini Allah, dan kepadanya aku berserah diri, dan dialah yang mempunyai arasy yang maha besar. Ayat 129. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dan menjatuhkan derajat sesiapa sahaja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-26 dan ke-27.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang maha mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau jugalah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adalah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat ke-26. Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dengan tiada hitung hisabnya. 27. Untuk memiliki tubuh badan yang sihat, kita perlulah minum air yang betul dan berkualiti melalui mesin ionizer yang memiliki sijil ISO 13485 yang menghasilkan air yang sangat halus molekul supaya boleh meresap ke dalam sel di dalam darah yang mengalir supaya memperolehi kesihatan pada tahap yang maksima yang membolehkan tubuh badan sihat dan boleh melakukan lebih banyak amalan. Juga gunakan alat berteknologi gelombang terahertz yang dapat membantu kesihatan bertambah baik, sihat, kuat, cerdas, cergas serta bertambah amalan kebaikan bekalan ke negeri akhirat. Semoga dengan perkongsian ilmu-ilmu tersebut dapat memberi manfaat kepada anda semua. Semoga kita bertemu di video yang lain dengan ilmu-ilmu yang lain yang dapat memberi manfaat kepada kita semua dan merubah kualiti hidup kita kepada keadaan yang lebih baik.